Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni saya nak panen, nak petik buah terung. Buah terung ada 2-3 biji ni, dah boleh petik dah ni. Dah besar dah ni. Buah terung saya tanam belakang rumah. Okey. Dah boleh dah. Okey, ada lagi tak? Ni besar dah ni, tapi dia tak biru sangat. Okey. Ni lagi. Pokok ni banyak dah. Banyak kali terung, sekali tanam, banyak kali petik lah. Ini ada bendera ni. Okay. Saya kutip lah. Ni lagi. Tanam belakang rumah, kita tanam. Kecil lagi. Ini bendera ni, nak buat sayur. Okay, ni lagi. Ni biar besar sikit. Ini kecil. Lagi ni besar lah. Okey, boleh. Okey, saya kecil lah. Ni ikat biru sangat tapi besar. Yang bunga lagi pun ada ni. Saya ingat dah berapa hari, berapa bulan dah. Pokok dah besar. Ada lagi ni boleh. Okey. Ya, ada lagi. Dari bawah ni nampak saya tanam banyak, dalam 3, 4, 5 batas. Batas. Dah ni. Okay, kita tengok banyak mana. Ada 12 biji. Ada 12 biji terung bulat. Terung bulat tanam sendiri, dijanji selamat. Dijamin selamat. Ada berapa kilo? 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Sayur mahal sekarang ni. Kalau beli pun sekilo berapa. Okey, ini pun boleh banyak kali masak dah. Okey, itu saja perkongsian di kebun mini belakang rumah saya. Pokok terung bulat. Terung bulat yang bunga lagi banyak. Terus bunga ni, ada lagi banyak. Bunganya cantik, kuning, pink. Ni, nampak ada stigma dia. Ni kecil-kecil pun ada lagi. Baja saya bubuh baja biji dengan baja spray foliar. Ini dah 2 minggu dah saya tak spray pun. Sibuk sangat. Okey, ni pokok kucai tak jaga sangat. Ini pun sekali tanam berada banyak tahun dah ni. 10 tahun lebih. Sekali tanam saja. Okey. Saja perkongsian panen kutip terung bulat untuk masak sayur ataupun masak kari gulai.